Pernah tak kamu mau rasa baru naik tangga 2 tingkat tapi rasa kena lari maraton? Ataupun baru bangun tidur tapi rasa kena angkat roda? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang dihormati Tuan Guru Sekaligus, para guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ibran dan hari ini saya nak berbahas satu tajuk yang penting. Kesihatan asas kesejahteraan. Ada satu perumpamaan yang kata bagai tubuh ibarat amanah. Seperti tubuh ni amanah, bukan tersampah. Tapi kadang kalian pergi buka TikTok tanpa makanan yang best. Muncullah ayam goreng keju melimpah, air boba guna mati. Sedap memang sedap. Tapi kalian beli-beli dia setiap hari. Lama-lama buka keju yang melimpah, lemak yang melimpah. Solusinya apa bersenang? Kami melimpah kau buat jadi manis. Contohnya, satu ni dah kamu boleh doli. Tiba-tiba satu hujan. Tak apalah, 1 tahun depan dah. Jangan asyik nak senang jari je. Asyik main phone saja. Mari kita dengar pandan Pak Abbas. Bagi kedai, beli ubat. Ubat beli untuk Pak Abbas. Kita bersenang, badan bersihat. Badan tegak, otak cerdas. Dia perlu sikit, baru dia perlu sikit, baru lemak menangis. Baru otak kita bawa cerdas untuk nak jawab question nanti. Akhir sekali, jangan abaikan kesihatan kita. Jadi kan, kita nak buat kerja rumah macam nanti, lepas kita lupa nak rehat. Ambillah masa sikit, berbual dengan ayah, berbual dengan kawan-kawan. Atau fikirkan macam mana mendapat nombor pertama 16. Kerana hati yang tenang ialah fungsi pengejiraan yang sebenar. Kesimpulannya, kesihatan amat penting. Jangan tunggu hilang baru nak hargai. Sebelum saya turun, ini apa pesan saya. Biar buang kena kosong. Jangan biarkan kesihatan yang kosong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dia Alisa binti Muhammad Syarif dari kelas 6D5. Yang dihormati Tuan Pengundi Majlis, Barisan Hakim yang arif dan bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah kepentingan menjaga adab dalam kehidupan. Hadirin yang dikasihi, adab dalam hidup ini, dalam hidup yang semakin maju ini, kita mengejar ilmu dan kejayaan. Namun persoalannya, adakah kita mesti menjaga adab? Apalah gunanya ilmu yang tinggi jika adab kita serendah-rendahnya? Hadirin sekalian, adab ialah cerminan diri. Adab menunjukkan siapa kita sebenarnya, walaupun tanpa kata-kata. Orang yang beradab akan dihormati, orang yang tidak beradab akan dijauhi. Hadirin yang dihormati, pertama, adab ketika bercakap. Gunakan bahasa yang sopan, nada yang lembut dan kata yang tidak menyakitkan hati. Ingatlah, kata-kata yang baik membawa kebahagiaan. Kata-kata yang kasar membawa perpecahan. Kedua, adab terhadap guru. Guru bukan sekadar mengajar, tetapi membimbing kita menjadi insan berguna. Hormatilah guru, dengarlah nasihat mereka, kerana tanpa guru, siapalah kita hari ini. Ketiga, adab terhadap rakan. Hidup ini bukan tentang diri sahaja. Hormatilah perasaan rakan dan bantu rakan yang memerlukan. Dan jangan sesekali merendahkan orang lain. Hadirin sekalian, tanpa adab, ilmu tidak membawa berkat. Kejayaan tidak membawa makna dan hidup tidak membawa kebahagiaan. Namun dengan adab, kita dihormati, kita disayangi dan hidup lebih bermakna. Akhir kata, jagalah adab walau di mana kita berada. Kerana adab sebenarnya lebih tinggi daripada ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Hingga Sehat Hidup Selamat. Secara konseptualnya, tajuk ini menjelaskan tentang betapa pentingnya kesihatan minda, dan kita tidak boleh lupa bahawa kesihatan minda